aku adalah datang daripada keluarga yang sangat susah. Bapak aku gaji 300 sebulan. Kerja bapak aku ni kerja pelabuhan Kelang. Kerja orang panggil buruh kasar lah. 300 masa time tu pun memang kecil bang. Kecil, 300 masa tu kecil. Tapi cukup lah untuk bayar sekolah, untuk bagi makan anak, bayar sewa rumah. Cukup lah 300 tu. Adalah bilion RM560. Itulah yang kadang-kadang aku sekolah pun tak bayar yuran apa semua, beg pun tak ganti apa semua kan. Sekolah tak bayar yuran Dulu aku kat sekolah, kalau ikutkan, kalau mak aku sendiri kalau aku tanya kan, adik-beradik aku orang sangat malu. Kau pemalu? Kalau saudara mara datang, especially perempuan, aku akan naik atas rumah. Betul. Ni sumpah. Takkanlah. Abang lari ni atas kan, abang lari bawah. Abang lari ni atas ke? Kejap lah, Dol. Abang lari bawa ke atas. Kejap, Dol. Lari bawa ke Kejap, atas. Dol. Ini mungkin masa dia kecil. Kau tak Macam boleh samakan tak kecil dengan percaya besar, tu, Dol. Kau tak ada cakap, ada kau hajar. Kau tak ada cakap apa tadi? Dia kata, abang naik atas kan, abang bawa dia naik atas. Abang. Ni betul. Ni betul. Kau nak dengar cerita aku, kau nak debat dengan aku? Nak dengar. Betul ke abang? Ada Kau perempuan ni betul berasa lari. kumpulan. Perempuan tu aku akan lari atas. Lepas tu mak aku cakap, tengoklah anak dia merasakan aku. Tengoklah anak dara tu. Dia kata. Lepas Ni tu umur kan, berapa Im kalau kau lari ke sekolah atas? mendengar tu. Sekolah mendengar. Oh, masih malu lagi? Malu. Tak yakin dengan upur. Pada masa